dekat rumah kampung kawan saya, sahabat-sahabat semua. Sebab hari ni nak ajak korang semua pergi cari jantung pisang, sahabat-sahabat semua. So siapa yang dah ready, jom kita cari. Kita nak masak apa hari ni sebenarnya? Jantung pisang. So kalau nak tahu jangan lupa subscribe. Okey sahabat-sahabat semua, sekarang ni kita dah tengok kawan saya tu dia dah ambil galah kan. So ini adalah belakang rumah dia. So belakang rumah ni dia adalah beberapa pokok pisang tau. So nak cari satu pisang nak buat rebus ayam asam. So jom. Okey sahabat, dekat sikit sahabat. Ni nampak tu hujung tu sahabat. Kita ada jantung pisang nampak tu. Dekat sikit tu nampak tu. Kita tarik je macam ni. Macam tu. Nampak muncul tu. Sahabat, getah ni baik-baik. Ni kalau getah ni kalau kena baju ke apa susah nak apa? Nak ni kan. Okey. Sahabat. Tu nampak tu cameraman cepat sikit nampak betul lah. Tu sahabat. Baik nampak. Ni sahabat. Ni sahabat tengok. Sahabat. Semut banyak gila. Ini sahabat sinian je sahabat. Ni tarik dek. Powernya. Jatuh. Okay sahabat, kita dah dapat 2. Tapi rasa macam kawan saya cakap ada lagi seko tu. Jom kita terus. Lagi seko? Lagi seko. Kenapa? Nampak ni? Sinian je. Dia dah terbang. Ada ke tak ada? Tu. Dia dah terbang, dia berbual lagi sekali. Ni. Ayolah. So ada lagi satu tau. So saya malas. So saya suruh kawan saya je lah. Dia ambil kan. Nampak tu. Dia ambil tu. Yang itu memang dia 24 jam online je. Wajar. Ya. Tak kena. Aduh. Lemah lah. Terbelah dua. Macam mana boleh sampai terbelah 2? Kita nak kena rebus. Kalau nak rebus, kalau nak sedap, kalau nak putihkan dia, kalau rebus tu, time rebus jangan belah tau. Lepas tu tak minyak. Nanti sahabat ajar sahabat semua okey. Sekejap. Okey. So cara dia dekat sikit jangan nampak. Cara untuk ni kita kena buka ni sahabat. Inilah ni. Nampak? Kan? So, kita buka dia punya kelopak dia kena banyak sikit tau sampai dapat yang warna putih sahabat. Tengok. Kita buka pelepah dia. Ni biasa dapat jantung pisang ni yang besar sikit. Tapi dia kecil kan. Nampak ni. Ni kita buka lagi sampai dah dengan putih. Yang putih tu yang kita akan rebus. Ni semua buang. Lagi satu. Okey, ni dah boleh dah ni. Okey, ni kita ambil ni. Okey. Sama dengan tu pun sama nanti kita buat, okey. So kalau tak nak dalam dia bila kita rebus hitam, kita jangan, bila rebus tu jangan belah, kita letak minyak, kita letak garam, okey. Nanti saya ajar macam mana cara dia. Ni sahabat, ni kecil sikit lah sahabat. Keluar air apa tu? Air getah. Baik-baik So siapa yang bersubscribe daripada YouTube, subscribe sekarang, okey. Sebab saya ni bukan saja konten-konten aktifin. Macam-macam kita upload, okey. Cukup Right. Ini tadi sahabat kawan saya tadi tu. Terbelah 2. Saya tak tahulah boleh dapat makan ke tak ni. Dia dah kopak pelepah dia pun dah tinggal macam ni je. Macam lah. Okey. Ni, so kita basuh dia sahabat. Basuh dia betul-betul. Abaikan pinggan yang bawah tu. Dia kita spontan je, kita tak ada edit. Original video. Dah. Aku tak gibal tu. Macam inilah bentuk dia untuk dimasak ya. So kita dapat 4 jantung pisang. Okey. Okey, sekarang ni sahabat, abang tu panaskan air untuk rebus jantung pisang kita ni kan. So bahan-bahan adalah kita letak sedikit minyak. Ni untuk resepi untuk tidak hitam dalam dia. Letak sikit minyak. Sikit minyak macam ni. Garam. Tak pasal. Garam.
Sikit. Lepas tu kalau ada apa orang kata asam keping, kita letak. Tapi rumah ni tak tahu ada asam keping ke tak. Ni asam keping ke? Siapa yang pendek ini kan dah? Dia tengok pada Rumah ni tak ada asam keping lah. Rumah kau tak ada asam keping eh? Ha? Rumah tak ada asam keping eh? Tak ada, kita orang tak pakai. Tak ada tapi okey. Dah jumpa asam keping. So masukkan asam keping juga, okey? Nampak ni asam keping. Lepas tu kita dah boleh masukkan dah. Tapi tak mendidih guys. Tapi boleh je lah. Boleh je masukkan. Okey? Masukkan je. So masukkan. Ingat guys. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa jangan belah dulu, okey? Okey. Wah, terapung. So kita biarkan je. Alright. So sahabat, ini adalah cara nak buat dia punya sambal. Biasa buat sambal air asam tapi rasa macam rajin sikit. Kena air asam ke sambal ni? Bodoh lah kau ni. Okay, sorry lah, memang air asam. Blender. Air asam senang je. Letak cili, letak asam. Nantilah baca je lah kat situ. Okay, ini dia sahabat. Tengok sini sahabat. Kamera dekat sikit sahabat. Dah siap dah. Saya buat. Sebenarnya kawan saya yang buat apa ni? Asam. Air asam untuk cincah dengan kita punya jantung pisang nanti. Ni kau dapat masak ni. Sedap syahdu. So bahan-bahan dia senang je. 15 cili padi, asam jawa, gula, garam. Itu je sahabat. Mudah saja. Dan kalau yang tak anti belacan, boleh makan belacan. Letak sikit belacan, okey? Anti badai ke? Okey sahabat, memandangkan hari pun dah maghrib, kita nak makan dah lapar. So kita belah. Nampak? Inilah tadi sebab apa kita letak asam keping, minyak dengan gula, garam kan. So biar dalam dia macam ni sahabat. Nampak? Nampak putih sahabat. Tak hitam pun. Barulah orang makan macam wah macam tu kan, macam. So ini pun sama. So dah siap kita makan, okey? Jom kita makan. Nampak tu. Nampak tu sahabat putih. Kita makan ni sahabat. Ni bukan Rozek TV tapi ni Abang Pipin TV. Okey, nampak sahabat? Kira salah sini. Ini adalah kuah kicit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sahabat Ya, Kak, boleh. Boleh. Mana lagi? Panas. Panas sahabat, panas. Sedapnya bismillahirrahmanirrahim. Belum makan lagi dah kecut. Sedapnya makan. Syahdu sahabat. Syahdu. Sedapnya. Minum. Kalau tak makan, tak makan. Jom kita makan. Jom semua kita makan. Okey, jangan lupa subscribe. Bye bye.